Bismillahirrahmanirrahim. Burung merpati terbang ke pekan, hinggap sebentar di dahan selasih. Salam hormat saya titipkan. Pembuka bicara sepenuh kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam nadi ilmu amalan membaca. Hadirnya saya di sini pada hari ini bukan kerana ingin berbal kosong, namun ingin saya menyelusuri sebuah buku yang saya kira menarik untuk saya kongsikan manfaat dan kandungannya kepada halayak ramai. Sebelum itu, molek kiranya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Justru, nama diberi tanpa dipinta, Muhammad Haras Tamsari bin Awang Puasa merupakan seorang pelajar tingkatan 4 yang bersekolah di Sekolah Menengah Agama Mahat Nurul Fazliyah. Kod sekolah saya ialah AFT 4003. Ada syurga di rumahmu. Ada syurga di rumahmu menyedarkan pembaca bahawa buku ini bukanlah sebuah buku kekeluargaan yang biasa. Ia didatangkan dengan isi kandungan yang istimewa di mana terdapat banyak panduan praktikal mengenai cara untuk mewujudkan sebuah syurga di dalam rumah tangga. Buku yang berjudul Ada Syurga di Rumahmu ini karya Ustazah Asma Harun, terbitan Galeri Ilmu Sendirian Berhad, banyak mengupas tentang cara untuk memanfaatkan semua ruang di dalam rumah untuk dijadikan sebagai ladang mendapatkan pahala dan lapangan untuk menjadikan sebuah mahligai syurga dalam rumah tangga. Buku ini dapat menarik minat golongan ibu bapa yang inginkan keharmonian yang semaksimal mungkin dalam kehidupan seharian anak-anak mereka. Buku ini mengandungi 376 halaman bercetak dan mempunyai 7 bahagian. Antaranya ialah pernikahan jalan ke syurga, ada syurga di bilik tidurmu dan ada syurga di dapurmu. Buku ini diterbitkan pada tahun 2022 dan merupakan cetakan pertama pada tahun tersebut. Sebelum saya membaca buku ini, saya mempunyai tanggapan bahawa tempat untuk melakukan ibadah di dalam rumah hanyalah di ruang ibadah saja. Namun, selepas saya membaca buku ini, saya mendapati bahawa tanggapan saya adalah tidak tepat. Ruang tamu, dapur dan kamar tidur juga boleh dijadikan sebagai ruang ibadah untuk melakukan ibadah dan amal kebaikan. Antara potongan ayat yang saya kira boleh menyentuh hati para pembaca ialah ada yang mampu tidur beralaskan tilam mewah yang empuk. Ada juga yang hanya mampu beralaskan lantai sebagai tempat pembaringan. Malah kita pula kerap untuk membanding-bandingkan perabot yang dimiliki orang lain. Ayat ini menerangkan bahawa setengah golongan masyarakat yang tidak bersyukur ke atas rezeki yang diberikan kepada mereka. Buku ini juga memberikan penerangan bahawa adab pergaulan dalam rumah itu penting dan tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat. Contohnya dalam bab ke-6 ada syurga di bilik tidurmu. Ditegaskan bahawa ibu bapa perlulah mengasingkan tempat tidur anak mereka yang berlainan jantina agar dapat mengurangkan risiko untuk berlakunya kes sumbang mahram. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri katanya, kes sumbang mahram melibatkan kanak-kanak menunjukkan trend yang membimbangkan dengan 35 kes yang dilaporkan pada tahun lalu. Konklusinya, naskah ini banyak menyedarkan pembaca tentang cara untuk menjaga maruah keluarga daripada tercemar dengan kes-kes yang sedemikian rupa. Malah, buku ini juga menceritakan tentang kepentingan dalam memanfaatkan kesemua sudut di dalam rumah agar dapat membina suasana yang harmoni. Pada pandangan saya, sebagai seorang pelajar yang tidak mempunyai pendapatan sendiri, rasanya agak mahal untuk melaburkan sebanyak RM55 Malaysia untuk Semenanjung Malaysia, manakala RM57 untuk Sabah dan Sarawak. Namun, wang yang dilaporkan adalah amat wajar dengan ilmu yang diperoleh melalui buku ini. Buku ini dapat mengurangkan stigma masyarakat yang menyatakan bahawa kasih sayang antara keluarga hanyalah perlu dizahirkan
tanpa melalui perspektif yang diterangkan dalam buku ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.